Ni cendawan hitam atau cendawan kememe atau cendawan telinga beruk tak gulai dengan sambal telur sambal. Semua tu jangan lupa follow, like, comment and share. Jom kita makan. Mantap. Haji tak tahu makan ni. Nampak kan? Kalau korang tahu cendawan ni boleh masak apa lagi selain daripada gulai. Kalau tahu, korang tengok video ni, korang boleh komen dia boleh masak apa lagi selain daripada gulai. Jangan lupa follow, like, comment and share. Tunggu video aku yang akan datang, apa aku nak masak, apa yang aku nak makan nanti. Stay tuned guys. Assalamualaikum.